derma organ. Sini panggil derma organ juga. Kan? Organ donation. Organ transplantation. Derma organ ni tak ada di dalam secara detail di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan dapati juga di dalam buku-buku lama, kitab-kitab lama cari tak ada lah. Kerana ini merupakan perkara yang baru. Something maybe the old generation or the early generation of Muslim Ummah, generasi awal Muslim tak terbayang pun. So, apa sepatutnya ulama buat bila datang isu seperti ini? What should scholars do? Dia orang cari dalil. Bukan cari dalil yang kata boleh. Cari ada tak dalil yang kata tak boleh. Di dalam isu derma organ, nampaknya ada dua perkara yang mesti balance. The first is, perkara yang pertama ialah menghormati mayat, which is one of the Islamic teaching. Salah satu ajaran Islam ialah you have to respect a corpse or deceased. So, human body, badan manusia yang mati itu mesti dihormati. Tanpa mengira agama. Regardless the religion. Even the Prophet SAW, Nabi tak benarkan cincang mayat. Cutting corpse, body. Even in the battlefield, someone come to kill you against your religion, you cannot mutilate the body. Tak boleh kita marah pada orang, dia dah mati di medan perang, dan dah mati, kita tembak dia lagi, bagi hancur. You cannot do it. Tak boleh buat itu. Nabi tak pergi. Dia panggil musla. Kalau itu pun tak boleh, boleh tak potong orang yang dah mati? Contoh. Apatah lagi yang hidup. Jadi, hormat mayat, hormat human body. Ini satu ajaran Islam. Satu lagi ajaran Islam yang sangat penting, one of the core in Islamic teaching, one of the highest objective of the Syariah, salah satu daripada maqasid Syariah yang dicapai ialah menjaga nyawa. Derma organ ada dua benda. Satu, merosakkan tubuh mayat ataupun merosakkan tubuh manusia, tapi at the same time menyelamatkan nyawa. So scholars, ulama, mesti berijtihad melihat dua aspek ini. Hasil daripada perbincangan yang panjang, majoriti para ulama di dalam dunia ini telah menyimpulkan bahawasanya derma organ ini boleh. Tapi dengan syarat. Antara yang menyimpulkan boleh ialah the Islamic Fiqh Council di bawah Rabitah Alam Islami Muslim World League dan juga the International Islamic Fiqh Academy
Ini juga pada tahun 1985 dan 1988. Mereka berbincang, kalau kita buat ini, langgar tak arahan Nabi jangan rosakkan mayat atau jangan rosakkan tubuh? Tapi kalau kita tak buat, si fulan mungkin suffer. Si fulan mungkin mati. Jadi mereka meletakkan syarat. Few conditions. Syarat yang pertama ialah the principle of non-maleficence. Tidak merosakkan ataupun tidak memberikan kerosakan, menyebabkan orang yang menderma. Ini kita cakap tentang penderma yang masih hidup dulu. Kita masih hidup, nak derma. Yang pertama, tidak menyebabkan, merosakkan kehidupan penderma. Di atas kaedah syariah yang menyebut al-darar la yuzal bid-darar. Ni syariah maksim. Harm cannot be removed by inflicting a similar harm. Satu, nak selamatkan satu orang, nyawa orang ni, bunuh orang ini. Cannot. Nak selamatkan tangan orang ini, cabut tangan orang ini. Tak boleh. Maka asal di dalam hukum syarak, tidak boleh menyebabkan kerosakan. Dalam konteks ni, kerosakan pada penderma. Kalau dia nak menderma buah pinggang dia, dia derma buah pinggang dia kepada orang ini, tiba-tiba dia pula yang tak boleh bangun. Tak boleh. Kalau itu berlaku, dilarang. Orang ni ada hatta derma darah, dia derma darah orang ni, dia yang collect. Tak boleh. Cannot. Yang kedua ialah predominance of benefits and the hierarchy of harms. Maksudnya apa? There must be certainty that the procedure will benefit the recipients more than the potential harm costs. Maksudnya apa? Kena pastikan proses yang dibuat itu, prosedur itu akan menyebabkan orang yang menerima derma ataupun ia akan menyebabkan memang benar-benar berlaku apa yang dikehendaki. Bukan menyebabkan kerosakan. Dia tak boleh sebagai satu experimental procedure. Tak boleh kita cubalah. Tak boleh. Make sure di dalam ilmu, dalam disiplin, medical discipline atau implementation, medical implementation procedure berdasarkan kepada keilmuan perubatan, apa yang nak dibuat ini akan berjaya. If you say that, tak apa, boleh berjaya ke kita ni? Tak tahulah, 50-50 lah. Cannot. Tak boleh. Ni syarat. Ini bukan satu belanja duit 50,000 kemudian rugi. Ini you bagi tubuh you. Your body. Tak boleh. Ini syarat dia, make sure. So dia mesti dilakukan oleh orang-orang ataupun mesti di segi ilmu perubatan kata okey, dan orang yang akan melakukan itu pun memang dapat melaksanakannya. Ad-darar al-ashad yuzal bid-darar al-akhaf. Kemudaratan yang lebih dahsyat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. The greater harms is removed by the lesser harm. Ini dia, so ad-darar la yuzal bimislihi. Kemudian mudarat tak boleh dihilangkan dengan serupa dengannya. Kan?
Ini semua kaedah-kaedah ini telah diletakkan di dalam syariah bahawasanya mesti dipatuhi di dalam kaedah general principle di dalam syariah. So, kalau doktor nak buat, yang tadi pastikan tak merosakkan donor, tak menyebab, of course, dia ada contoh yang first tadi, dia ada 2 buah pinggang, dia hilang buah pinggang 1. Tapi dia still boleh hidup. Still can be functioned. Yang ini, dia pastikan bahawasanya benda ini memang boleh dibuat. Kalau dia kata sebenarnya tak ada lagi orang cuba. Ini yang pertama. Berapa percentage boleh berjaya? 20%? Oh, tak boleh lah. 40, you cannot. Dia kata, pada keyakinan besar perubatan, berjaya. Yang ketiga, persetujuan daripada autonomy, conscious consent and capacity. Conscious consent and capacity. Maksudnya dia bersetuju. Penderma tu bersetuju. Bukan dia dipaksa. Tak boleh. Must be done with the donor's consent, without coercion, without pressure. Mesti dia tak boleh. Kalau awak tak mau derma buah pinggang awak, saya tak sambung pengajian awak. Tak boleh. So, dia mesti pastikan dia mendapat persetujuan daripada penderma. Tidak juga dia kerana dia tekanan macam di sebahagian negara, oleh kerana disebabkan tekanan ekonomi, dia perlukan wang, dia terpaksa derma. Kalau itu berlaku, ada pembelian, tidak dibenarkan. Dalilnya, itu la yahillu mal imra'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta orang Islam melainkan dengan persetujuannya yang jujur. Tak boleh. Kita paksa, mak paksa anak. Abang dia paksa abang dia supaya derma kat adik dia. Tak boleh. Kerana miskin. Tak boleh. Okey. So termasuklah, kalau harta pun tak boleh, body lagi tak boleh. Keempat, the rule of absolute necessity. Bahawasanya mesti perkara ini satu keperluan. Pasal apa nak kena derma? Tak apa ada keperluan. Nak bagi cantik ya, tak boleh. Maksudnya kalau tak diderma, pertama, dia adalah satu-satunya cara yang ada yang boleh untuk menyelamatkan nyawa ataupun menyelamatkan individu. Kalau ada cara yang lain, tak boleh dilakukan. If there is another way, the safer one, you cannot implement this transplantation. Kena pastikan tak ada cara yang lain. Kemudian ada keperluan. Kalau dia setakat berjalan sengit sikit je, lepas tu nak pergi derma kaki orang, tak boleh ya. Sedangkan dia sengit sikit tu taklah terjejas sangat. Tapi kalau dia dah tak boleh hidup atau hidup dalam keadaan yang sukar, barulah boleh consider dan penderma juga tidak suffer. Kemudian yang tadi yang saya sebut, prohibition of commercialization and human dignity. Tak boleh yang tadi saya sebut dah, tapi yang ni dia orang letakkan asing sebagai yang tadi tak ada tekanan, tak ada paksaan, yang ni tak ada, mungkin dia tak ada tekanan tapi dia rasa dia nak duit lebih. Dia kata aku badan sihat pun kalau duit tak ada buat apa? Lebih baik aku derma. Berlaku di India, di banyak negara mereka derma. Al-adami mukarram syar'an wa laysa bimal. The human being is divinely honored and is not tradable commodity. So tak boleh
Manusia ni mulia kerana syarak muliakan, bukan boleh ditukar dengan harga barang. Okey, ini 5 prinsipal, 5 syarat condition yang diperuntukkan oleh syariat. Apabila kita lihat 5 ni, kita tengok 2 yang dijaga dalam 5 ni. Yang pertama, menghormati tubuh manusia. Tapi yang kedua, juga kepentingan untuk manusia survive di dalam hidup. Kalau ini berlaku, maka itulah sedekatun jariyah yang boleh dilaksanakan dalam syariat. Okey, ringkas saya duk tengok pengurusi tu duk angkat kat saya beberapa kali lah. Sabar pengurusi. Okey, mungkin orang akan kata tentang itu kalau yang hidup. If the donor is still alive, kalau orang tu masih hidup, macam mana kalau sekiranya dia dah mati? Tengok ni ada satu tubuh mati, tengok. Dia ada orang mati seorang. Boleh kita ambil tubuh dia baru mati tadi, bubuh kat awak? Bolehkah macam kita tengok kereta kita rosak, tak cukup bahan, ada kereta lama satu. Kan? Kita ambil. Can we do like that? Okay. So, bila hal ini, maka ada lagi beberapa prinsip yang mesti general guideline, respect for the deceased. Pertama, hormati mayat. Ini ada dalam agama. Orang Islam tahu benda ni. Cuma saya nak sedikit buat correction tentang pahaman pada hadis ni. Kasril azmil mayit ka kasrihi hayyan. Mematahkan breaking the bone of deceased person, mematahkan tulang orang yang mati itu seperti mematahkan tulang dia semasa dia hidup. Bukan maksud, ini hadis ni bermaksud menghormati mayat. Walaqad karramna bani Adam. We have honored son of Adam. Kami telah memuliakan anak Adam. Allah kata. Dia bukan maksud dia sakit tu, dia sakit macam mana dia hidup ni. Kalau tidak, kita marah kat kawan kita, dia mati. Kita pergi tumbuk mayat dia. Dia pun tak boleh buat apa. Adakah dia sakit macam mana dia hidup? Kita pukul mayat dia? Tak. Dia bukan sakit dalam erti kata macam orang yang hidup sakit. Tapi dia sakit from the soul. Spiritual pain. Sebab manusia ni, apabila kita mati, kita not directly pergi ke alam akhirat. Kita masih lagi hanging di dunia ni. Because of that, Prophet bagi tahu, kita masih dengar lagi tapak kaki orang yang hantar kita ke kubur. Kita masih tahu lagi mayat kita dibawa ke kubur. Ertinya kalau kita tengok tubuh kita diperlakukan oleh orang lain, memang kita tak sakit macam mana kita hidup, tapi our feeling sangat sakit. Sebab tu Nabi tak bagi kemudian menghormati manusia. Apabila Yahudi lalu di hadapan Nabi SAW, mayat Yahudi, and Nabi stood up. Nabi bangun. Giving respect. Orang kata itu Yahudi. Nabi kata alaysat nafsan. Dia juga soul. Dia juga adalah nyawa. So respect human. Walaupun agamanya Yahudi. Bukan soal agama. Tapi soal status kemanusiaan itu. Jadi kalau kita mati, kita tengok tu imam ambil mayat kita baling macam tu. Memang kita taklah sakit. Kita kata tak patut betul itu imam ni. Because we still here. In somehow. Kita bukan terus immediately pergi ke alam lain yang no more connection to this world. Kita still tahu apa yang berlaku. Itu maksudnya. Okey. Kalaulah kita tahu mayat kita dipukul, kita tentu rasa marah. Dan Tuhan Allah Azza wa Jalla, whatever, kerana memuliakan Bani Adam, jika kita hina mayat itu, Tuhan menghukum kita. Allah menghukum kita.
Kerana itu satu dosa. Tapi kalau dia potong mayat kita, kerana kita yang arahkan semasa kita hidup, supaya organ kita diberi kepadanya, because that is our wish or our consent before we die, that to donate our organ or our body untuk sesiapa, maka kita tentu tak rasa marah. Boleh faham saya tak? So itu maksud hadis ini. Okey. Yang berikutnya ialah yang kedua ialah hendaklah memastikan ia memang macam tadi juga sesuatu yang ada manfaatnya. Kalau ada manfaat yang jelas, boleh. Dalam kitab lama-lama dia bagi tahu bahawasanya wa in bala'al maytu jawharatan li ghairihi ila akhirin nas. Saya nak pendekkan. Kalau satu orang tu dia telan apa permata. Nak kata apa permata dalam bahasa Thailand? Pet. Okey, dia telan, dia mati. Tapi permata ataupun emas yang dia telan tu orang lain punya. Fuqaha dahulu bincang, boleh tak kau tu kata belah perut dia, ambil balik barang saya? Dia telan satu 5 juta baht. Lepas tu dia kata simpan. Dia kata tak boleh, ini mayat, tak boleh kacau. Boleh, no, I want my thing back, my stuff back. Saya mau balik, my gold. Boleh tak belah perut dia? Ahli-ahli fatwa, boleh tak? Dalam mazhab Syafi'i, ni Selatan Thailand ni Muhadzab Imam Ash-Shirazi, dia menyatakan bahawasanya boleh bagi balik. Okey, kalau boleh bedah kerana ada kepentingan untuk menyelamatkan harta orang, boleh tak melakukan satu transplantation untuk menyelamatkan orang lain? Boleh tak? Boleh. Okey, so yang ketiga ialah hendaklah proof, terbukti dari segi medical, ia memang membawa kepada kejayaan untuk dilakukan ini. So, saya ringkaskan beginilah pakai pengusi susah hati tadi. Generally, the permissibility of organ donation rests on delicate balance of 5 core principles. Satu, safety for the donor, keselamatan orang yang menderma. Boleh itu keselamatan orang yang menderma. Yang kedua, certainty of benefits for the recipients. Pasti ada faedah kepada orang yang nak menerima. Maksudnya, you memang boleh buat. Pasti. Ketiga, informed consent. Maksudnya apa? Dia bersetuju. Kawan yang nak derma tu setuju. Bukan dia sedar-sedar, mana buah pinggang aku? Oh, minta maaf lah, tak sempat tanya. Kami ambil satu, kata. Bagi kat kawan kau. Cannot. Tak boleh. Okay. Keempat ialah absolute necessity. Maksudnya memang suatu keperluan. Kalau tak ada keperluan, tak boleh. Kita ada dua buah pinggang, dia ada satu buah pinggang. Satu buah pinggang tu pun, dia dah boleh hidup. Dia kata tak syok lah, orang lain semua ada 2, aku ada 1 lah. Ambil lah dia punya 1. Dia tinggal 1, kita pula jadi 2. Cannot. You tak boleh. Okay. Dan tidak boleh rejection of commercialization, tak boleh dijadikan sebagai jual beli dalam hal ni. So, generally, tajuk yang saya bentang ini balance bagaimana syariah dan fatwa membuat imbangan antara dua perkara. Yang pertama, menghormati mayat. Yang kedua,
memastikan survival manusia yang hidup. This is the beauty of our syariah. Ini adalah keindahan syariat Islam. Yang sukar kita ingin mencari hal yang seperti ini di dalam ajaran-ajaran yang selain daripadanya.